أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام. شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. قد ضاقت حيلتي أدركني وأدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meneruskan pengajian kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala pada bab yang ke-96 yang memperjelaskan tentang bab mohon diri ataupun bab yang memperjelaskan memberitahu kepada orang yang kita akan berangkat dan memberikan wasiat kepadanya ya, dan sebagainya. Sampailah kita kepada hadis yang kelima dalam bab ini dan ia merupakan hadis yang ke-713. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Yazid al-Khatmi وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال, dari Sayyidina Abdullah bin Yazid al-Khatmi as-Sahabi, ya, berarti merupakan sahabat, ya, as-Sahabi radhiyallahu anhu. Qal, ia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adapun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada an yuwaddi'al jaysh, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hendak mengucapkan selamat jalan
kepada jaish. Jaish ini artinya al-jama'atul kharijin lil qital, adalah kumpulan orang-orang yang sudah bersiap sedia untuk keluar berperang. Berarti jaish itu perkataan bahasa Arab yang artinya tentera, bala tentera. Ya, maka Nabi SAW bila mengucapkan selamat tinggal, Nabi memperjelaskan astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Ya. Artinya moga-moga ya, aku meninggalkan kalian kepada Allah dinakum, yaitu meninggalkan kalian kepada Allah agar kalian berpegang teguh dengan agama Allah. Wa amanatakum, dan juga amanah-amanah yang aku tinggalkan kepada kalian. Wa khawatima a'malikum, dan semua akhir amalan kamu. Ya. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud wa ghairi bi isnadin sahih. Maksud daripada hadis ini, para jemaah yang dirahmati Allah, baginda Nabi SAW apabila berdepan dengan sekumpulan bala tentera yang mana mereka akan keluar untuk memperjuangkan, untuk berjuang. Ya, tentera di sini jaish minal muslimin, yaitu sekumpulan daripada tentera orang-orang Islam untuk berperang lil qital, ya, yaitu li ma'rakatul Islam, tentang berjuang untuk menegakkan agama Islam. Maka Nabi memperjelaskan astaudi'ullaha dinakum, aku menyerahkan kepada kalian agama Allah. Ya, agama Allah berarti apa? Keluar seseorang itu walaupun berjuang, ya, untuk berperang, tetapi berpegang teguh dengan ajaran agama Allah. Wa amanatakum, dan juga amanah-amanah di dalam agama Allah. Wa khawatima a'malikum, dan kesemua akhir amalan kamu. Apa maksud daripada tiga perkara ni? Ya, tiga perkara ni para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, bila Nabi SAW berpesan demikian, maka mereka keluar berperang bukan kerana nafsu. Bukan kerana nafsu, tetapi mereka berperang kerana Allah. Bukan kerana kepentingan diri sendiri, tetapi mereka keluar berperang kerana Allah. Ya, dan juga amanah-amanah agama Allah. Amanah agama Allah bagaimana? Walaupun dalam keadaan berperang, tidak boleh meninggalkan amanah Allah. Salah satu amanah Allah adalah jangan lupa melaksanakan 5 waktu. Ini tidak boleh ditinggalkan. Sampai-sampai di dalam hukum-hukum fikih, kitab-kitab fikih ada disebut dengan solatul khauf. Solat dalam keadaan takut. Berarti apa? Solat dalam keadaan perang. Itu ada kalau tidak silap dijelaskan oleh para alim ulama, ada sampai 17 macam. Tetapi yang muktamad ada 3 macam, para jemaah yang dirahmati Allah. Nanti kalau sampai kepada salatul khauf, nanti insya-Allah kita akan bahas nanti insya-Allah. Ya, kita akan bahas. Dan juga cara-cara untuk berperang. Di dalam agama Islam, kalau kita buka bab fikih, dalam bab jihad diperjelaskan cara untuk berperang. Di antara cara-cara untuk berperang adalah apa? Dilarang merosakkan harta benda. Harta benda seperti tempat tinggal, rumah, harta orang, tempat ibadah, itu tak boleh. Ya, walaupun ada keterangan para ahli ulama jelaskan hatta kanisah kata. Hatta kanisah. Kanisah ni apa? Kalau kita buka dictionary, church. Berarti boleh juga kita faham selain daripada masjid, tempat ibadah tak boleh dikacau. Ya. Juga hospital, madaris,
sekolah-sekolah itu tak boleh diganggu. Dan kalau melalui qaryah minal qaryah, ya, kalau tentera itu berjalan melalui kampung-kampung, kampung itu pun tak boleh diganggu. Harta benda kampung itu pun tak boleh diganggu. Nyawa orang yang ada di kampung itu pun tak boleh diganggu. Kalau kita buka di dalam kitab fikih macam mana cara berjihad, cara apa ataupun cara berperang adalah apa? Datang ke satu kawasan yang mana kawasan tersebut tidak ada gangguan apa-apa, berperanglah kamu dekat situ. Berperanglah kamu di situ. Begitu caranya. Ya, kalau kita lihat perang zaman sekarang dah lain para jemaah sekalian. Begitu cara berperang. Wa khawatima a'malikum, dan semua akhir amalan kamu. Ya, apa saja akhir amalan ini? Akhir amalan ini apa sahaja yang kamu lakukan yang mana ia merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun perlu kamu laksanakan, jangan ditinggalkan sama sekali. Ya, kalau kita lihat di dalam sejarah peperangan seperti panglima Islam yang besar Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu anhu. Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi diceritakan bahawasanya beliau ini kalau berperang dalam keadaan berpuasa. Saum dalam keadaan berpuasa para jemaah sekalian. Dan beliau selalu menjaga tentera-tenteranya, bala tenteranya, juyushnya, dia jaga bagaimana dia memastikan tenteranya itu tidak meninggalkan solat berjemaah. Hakala, begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, begitulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya hadis yang ke-6 para jemaah sekalian, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun berkata, ya Rasulullah, inni uridu safaran fazawwidni. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini akan bermusafir. Maka fazawwidni ini apa? Kalau dekat dalam kitab kita ni, dia berilah bekal. Berilah bekal di sini maksudnya adalah apa? Minta nasihat. Itu dia, fazawwidni. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjelaskan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjelaskan, zawwadakallahu at-taqwa. Aku bekalkan kepada kamu, aku pesan kepada kamu untuk apa? Untuk senantiasa bertakwa. Ya, seseorang itu nak musafir, ya, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Bertakwa. Bertakwa di sini, ya, jaga diri kita. Jangan kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang bila musafir ini para jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada jelaskan dalam hadis, as-safaru min qit'atil azab. Musafir itu, orang kalau nak belayar, orang kalau nak bepergian, itu adalah secebis daripada siksaan. Min qit'atil azab, secebis daripada siksaan. Memang pedih, ya. Maksud secebis siksa tu apa para jemaah sekalian? Apakah orang itu azab? Ya, maksudnya adalah apa? Bila dia bermusafir ini, dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang susah payah, kusut masai. Ya, contoh, katakan time sekarang ni time untuk kita rehat. Tapi bila dia nak musafir, dia tak boleh rehat. Sebab time inilah dia kena masuk kapal terbang. Contoh, gitulah dia. Ya, biasa time sekarang ini dia dapat baring. Tapi time sekarang ni lah dia tak boleh baring, dia kena duduk dekat kerusi kapal terbang, dia kena pakai seat belt, dia tak boleh baring. Jadi apa? Bila orang musafir ni, dia tak boleh buat sesuka hati dia. Ada undang-undang yang dia perlu patuh.
Itu dia para jemaah sekalian. Ya, itu dia. Dan lagi satu, ya, bila orang musafir ini Nabi memperjelaskan zawadakallahu at-taqwa. Ya, untuk kita berbekal dengan bekalan takwa. Jaga diri kita. Ya, jaga diri kita dalam keadaan bertakwa. Sebab itu Nabi mengajarkan kepada kita, kita kalau nak musafir, sunnah apa para jemaah sekalian? Sunnah dia apa? Mandi sunat musafir. Biasa orang buat mandi sunat musafir bila dia nak pergi haji, nak pergi umrah. Tapi kalau dia tak pergi haji, dia tak pergi umrah, dia nak pergi jalan-jalan, makan angin, musafir juga kan? Dia mandi. Habis mandi buat apa para jemaah sekalian? Solat sunat musafir. Ni jangan ditinggal. Ya. Apa lagi sebelum dia nak keluar daripada rumah? Biasa kalau orang nak pergi umrah, orang nak pergi haji, nak apa? Dia azan. Betul tak betul? Sunnah azan. Azan para jemaah sekalian. Ya, azan. Sering saya kalau nak musafir, nanti saya sebelum nak keluar tu, saya azan. Kadang-kadang saya suruh anak saya azan. Anak saya tanya, "Abah, you want to pray?" No, I don't want to pray. But I'm going out. Oh, why must azan, Baba? Allah will protect us. Itu dia. Ya, dan sering saya kalau musafir, bila sudah bila sudah sampai di airport, bila dah lepas immigration, lagi tunggu nak masuk kapal terbang, aircraft, nanti saya cari mana kiblat. Nanti kat tepi, saya solat sunat musafir. Sunnah pun itu. Ya, baca doa musafir. Naik kenderaan, baca doa musafir. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, baca, dan banyak lagi doa-doa musafir yang perlu untuk kita baca. Ya, sampai ada sebahagian keterangan daripada sahabat-sahabat Nabi SAW untuk membaca mau'izatain, untuk membaca ayat kursi, untuk membaca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Fil, baca surah Al-Quraisy, ya, baca ayatul kursi. Ini semua perlu untuk dibaca. Itulah maksudnya zawadakallah at-taqwa. Dan di samping itu lagi, apa lagi para jemaah sekalian? Ya, aku bekalkan kepada kamu takwa kepada Allah. Ya, takwa kepada Allah. Apa lagi maksudnya? Ya, keringanan bagi orang musafir. Keringanan bagi orang musafir, dia boleh takdim, dia boleh takhir. Dan dia boleh ghafar. Dia boleh dahulukan solat, dia boleh akhirkan solat, dan dia boleh ringkaskan solat. Ini pun perlu untuk kita belajar. Perlu tahu untuk kita belajar. Ya, tak boleh kita tak apalah, nanti saya sembahyang seperti biasa. Itu dia tidak peka. Ya, berarti apa? Dia tidak belajar, dia tak tahu namanya musafir itu apa. Dia tak tahu namanya musafir itu apa. Ya. Dan juga jangan lupa para jemaah yang dirahmati Allah. Sering saya lihat guru kami Al-Habib Umar bin Hafidh, ya, pernah beberapa kali saya dalam satu kapal terbang dengan beliau, dalam kereta dengan beliau, dalam kereta api dengan beliau, ya. Habib Umar ni kalau musafir, di antara benda-benda yang selalu ada dengan beliau, apa dia? Ini sentiasa ada dengan beliau. Ya. Yang kedua apa? Al-Quran pasti ada dengan beliau. Ya. Yang ketiga, kitab pasti ada dengan beliau. Walaupun dalam kapal terbang tu tak tidur tu Habib Umar. Tak tidur tu Habib Umar. Ya. Beliau pusing tengok kita semua buat apa. Kalau tidur, dia biarkan. Tapi kalau tak tidur, pernah dulu saya ingat, beliau pusing. Bila saya jenguk gini, saya pun datang. Habib Umar tanya, "Ta'mal, apa kau buat?" "Jalis ya Habib." "Bas," kata. "Duduk aja." "Ayah, ikra," kata. Jadi saya duduk dekat tepi Habib, dekat pavement tu, buka Quran, baca. Habib dengarkan. Pernah sekali baca Quran tu Habib. Bila saya nampak Habib gini, saya berhenti. Habib buka mata, Habib bilang, "Malak." Malak apa? Bahasa bapa kepada anak, bahasa guru pada murid. Malak. Siapa suka berhenti? Kita ingatkan dia tidur. Dia tak tidur. Dia baca lagi. Ya, subhanallah, la ilaha illallah. Habib itu jaga para jemaah sekalian. Pernah solat subuh pun sama. Ya,
tingkap kapal terbang tu dia tengok, khalas, waqt fajar katanya. Dah, waktu subuh. Dia pun pusing. Dia pergi dekat setiap anak murid dia. Saya ingat masih dekat dalam kapal terbang. Dia kejut. Fajar, solat. Kita solat fajar. Solat fajar para jemaah sekalian. Dalam kapal terbang solat fajar. Ya, antara waktu pun Habib jaga. Antara waktu, iaitu waktu antara maghrib dengan isya. Saya pernah naik kereta api dengan Habib. Ya, naik kereta api. Ya, dari mana? Dari Jawa Barat pergi Jawa Tengah. Dari Jakarta pergi ke Solo naik kereta api. Ya, itu gerabak kereta api itu para jemaah sekalian antara maghrib dengan isya. Tahu-tahu Habib tanya, maghrib? Naam maghrib. Dia diri para jemaah sekalian dalam kereta api ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah gerabak tu jadi masjid para jemaah sekalian. Jadi masjid. Kita semua sembahyang dengan Habib. Pula tu Habib naik kereta api hari Khamis malam Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat, Sayyidil Habib Umar tak pernah biarkan hari Khamis malam Jumaat tu dengan kosong. Tak ada. Kita baca maulid para jemaah sekalian. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Baca maulid. Baca maulid. La ilaha illallah. Dengan kasidah-kasidah semua baca. Saya ingat bila dah habis baca maulid tu dah habis lah. Tahu-tahu dia tunjuk satu. Entagum, tergalam. Kau bangun, cakap. Dia suruh syarahan. Lepas tu bilang, gerabak tu jadi masjid. Bayangkan awak naik MRT tu, satu gerabak MRT tu jadi masjid. Tak kecoh. Gerabak-gerabak yang lain semua masuk gerabak kita. La ilaha illallah. Ingat masih? Lepas tu Habib tengok. Wain Singapura, wain. Mana Singapura? Singapura mana? Saya bilang, lebih. Ayo go minta terkalam. Bangun kau cakap. Saya bilang, saya pun bilang, Habib nak cakap apa? Entah mana ta'allam, kata Habib. Engkau tak belajar, kata Habib. Cakaplah kita apa yang tu gasak lah. Ya, timbak lah Habib tu. Ya, takut guru pasal. Ini nama dia zawadakallah at-taqwa tu dia. Ya, dan orang ini jelaskan lagi bila Rasulullah dah jelaskan zawadakallah at-taqwa, dia jelaskan apa? Zidni ya Rasulullah. Tambah lagi ya Rasulullah. Apa lagi pesan kau ya Allah ya Rasulullah? Rasulullah jawab, wa ghafara dzambak. Ya, wa ghafara dzambak, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kamu. Tengok. Ya, dosa-dosa kamu. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Ya, salah satu perkara yang akan menyelamatkan musafir kita adalah kita jaga diri kita daripada dosa. Salah satu jaga diri kita daripada dosa, jangan tinggalkan 5 waktu. Kita tinggalkan solat berarti kita apa? Kita sudah bermaksiat. Haram. Tak boleh. Haram. Juga minta maaf para jemaah sekalian, kalau kita naik kapal terbang ke apa ke, kita tengok orang lawa-lawa, stewardess seksi-seksi, kita tengok dah, tengok kejap mata. Haram kata. Anta musafir ya akhi. Hati-hati para jemaah sekalian. Lawa lah, macam mana dia? Tak apalah, aku action panggil dia, nak minta air lah, dapat tengok muka dia pun jadilah. Haram ya akhi. Jaga diri kita, jaga diri kita. Ya, ni kena jaga. Kadang-kadang orang la ilaha illallah. Ya, pernah dulu saya musafir dengan Habib Umar. Tengok Habib Umar jaga betul-betul tentang musafir itu. Waktu disaji, waktu kita terang. Ya, dekat dalam kapal terbang itu, ya, disajikan Habib Umar makan. Habib Umar buka. Ya, saya dekat belakang Habib Umar, kata ya betul. Habib Umar tanya, Hasan, labbaik ya Habib. Ish hadza? Apa ni? So saya bilang, kanun dujaj. Ayam Habib. Dong. Panggil steward tu. Jadi saya pun tekan bel, steward datang. Habib tanya, ada dujaj? Kata, ini ayam? Kata, naam. Kata, ya saya. Kif zabahu? Kata, macam mana ayam ni disembelih? Dia bilang, kullu ta'amana halal. Tayyib, enta syufta ladhabah. Semua makanan kita halal. Baik, engkau tengok, engkau nampak tak ayam ni disembelih? La, kharaj at-ta'am min al-mat'am.
Tak, makanan ni semua keluar daripada kantin, daripada mana tempat aircraft itu makan. Idzan manakul kata. Kalau gitu kita tak makan. Tengok dia punya jaga tu. Kalau kita tengok halal, ya Allah bismillah, Allahumma barik lana fi barzaqna, tapi Habib tak. Akhirnya apa? Ya, akhirnya apa? Habib cuma makan buah saja. Ya, buah. Lepas tu Habib minta apa? Habib minta asir dulu sih, ada jus. Ya, lepas tu Habib minta plain water. Yakfi lana. Cukup bagi kita. Ya, mana ana khalas. Kalau kita khalas keluar halal, ya Allah, Allahumma barik lana. Tengok. Ya, sampai gitu dia jaga. Kata begitu dia. Ya, begitu. Ya, adalah sikit pengalaman saya bermusafir dengan Habib. Adalah. Ya. Dan setelah itu sahabat ni jelaskan apa? Ya, qala zidni. Ya, ia berkata lagi, ya Rasulullah, apa lagi bekal yang seharusnya aku bawa? Akhirnya Rasulullah jelaskan apa? Wa yassara lakal khair haitsu ma kunt. Dan na'am wa yassara ad-dini wa dunyawiyya haitsu ma kuntum masalatil wajib makan. Tayyib. Ya, moga-moga Allah mudahkan segala urusan kamu di mana saja engkau berada. Ya, urusan kamu di sini diperjelaskan ad-dini wa dunyawi. Ya, urusan agama dan urusan dunia. Ini dia. Ya, jadi bila kita bermusafir beginilah seharusnya. Urusan agama kita jaga, urusan dunia, ya mungkin urusan dunia seperti apa? Mungkin kita travel gara-gara bisnes, ataupun kita travel kerana rehlah, kerana apa? Kerana kita jalan-jalan. Jadi bila sampai ke tempat tersebut, urusan dunia, kita perlu bayar hotel ke, bayar sewa kereta ke, bayar makan ke, ini ada dunia. Ataupun kita jalan-jalan ke, shopping-shopping, nah itu dia. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Kata begitu dia, para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi bagus sekali, ya, bagus sekali para jemaah sekalian. Ya, kalau ada orang nak kalau apa? Kalau ada orang nak musafir, orang tu datang jumpa awak, doakan saya ya. Mudah-mudahan ya, awak pun cakap dengan orang tersebut apa? Ya, jaga tingkah laku awak, jaga agama. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan perjalanan awak. Nah, begitulah dia seharusnya. Jangan kita sibuk. Nanti jangan lupa belikan saya coklat tu tau. Belikan saya kain tu tau. Tak ba'din. Ya, tak apa. Nantilah tu lah. Ya, begitulah dia. Dan juga apa? Doa orang musafir ini mustajab pada jemaah sekalian. Minta dia doa. Orang nak musafir ni, kita minta dia doa. Apatah lagi doa dia nak pergi apa? Satu, dia nak pergi urusan Allah Ta'ala. Urusan Allah Ta'ala tu apa? Talibul ilm. Dia nak menuntut ilmu. Ataupun dia nak menyebarkan ilmu. Da'wah ilallah. Ya, ini apa nama? Doa mustajab ini para jemaah sekalian. Ya, doa mustajab. Saya pernah dulu ikut almarhum Habib Munzir Al-Musawwar radhiyallahu an. Beliau itu nak berangkat dakwah. Ya, jadi habis daripada majlis Rasulullah, kita masuk kereta, ya, Habib Munzir suruh salah seorang anak murid dia azan. Jadi dia azan, Habib Munzir duduk dalam kereta sambil menadahkan tangan tu nangis. Kerana apa? Nak keluar berdakwah. Ya, nak keluar berdakwah. Dalam kereta baca maulid, dalam hotel baca maulid, dalam kapal terbang baca maulid, naik kapal macam small macam kapal sampan kecil pun baca maulid 24 jam. Habib Munzir itu dengan maulid tak pernah putus maulid, masya-Allah. Ya, sampai saya tengok dia bingung, saya bilang ini manusia ke malaikat. Ya, akhirnya dia bilang apa? Habibi, kita itu kalau sering menyebut nama Rasulullah, itu perjalanan kita selamat. Walaupun ada perkara yang bahaya, itu akan dihindarkan sama Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kata begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi bila kita musafir, hati-hati. Ya, para alim ulama jelaskan musafir itu terbagi kepada 3. Ada jelaskan musafir itu orang itu boleh melaksanakan solat
jamak, solat qasar boleh. Ya, ada lagi musafir itu musafir yang mana orang itu tak boleh melaksanakan solat jamak, tak boleh melaksanakan solat qasar. Kerana apa? Kerana musafir dia niat musafir untuk maksiat. Ya, disebut asi bis safar wa fis safar. Tujuan dia musafir untuk apa? Tujuan saya musafir untuk berjudi. Tujuan saya musafir untuk melakukan maksiat. Tujuan saya musafir ni nak pergi negeri orang ni, bunuh orang ni. Ya, orang yang tujuan niat musafir dia itu dengan maksiat dan kerana maksiat, maka hukum fikih jelaskan apa? Haram hukumnya. Dia itu solat jamak dan solat qasar tak boleh. Baik takdim takhir tak boleh. Haram. Ini dia kena berhati-hati para jemaah yang dirahmati Allah. Lagi satu ada di dalam kitab-kitab fikih memperjelaskan orang yang ada duyun. Duyun ni apa? Hutang. Dia tak boleh musafir. Kalau dia musafir, hukum dia haram. Jadi dia tak boleh solat jamak, tak boleh. Hutang macam mana Ustaz? Habis kita dekat Singapura ni banyak hutang ni. Ya? Banyak hutang, macam mana hutang? Yalah Ustaz, api air dia hutang. Cukup bulan baru bayar. Betul tak betul? Hutang bukan? Beli kereta hutang, beli rumah hutang. Hutang yang maksud di sini, hutang itu memang dah ada duit kita. Kita beli rumah, kita beli kereta, kita beli barang-barang, ya, kita bayar tiap-tiap bulan, itu dah ada duit dia. Ini hutang yang mana duit tu tak ada tau. Contoh, saya pinjam duit dengan Mustafa. Mustafa pinjam duit boleh. Berapa Ustaz nak? Saya nak pinjam 10,000. No problem. Besok saya pay now Ustaz. Mustafa pun pay now saya. Ya. Ustaz bayar bila? After 3 months boleh Mustafa? Okay, set. After 3 months saya tak bayar. Lepas tu saya nak musafir. Mustafa pun tanya, Ustaz, you promise me 3 months mau bayar 10,000. So where's my 10k? Oh sorry Mustafa, saya tak boleh bayar lah Mustafa. Tapi saya ada hal Mustafa. Apa dia? Besok ni saya nak pergi Australia, contoh kata. Ada apa Ustaz? Adalah urusan sikit lah Mustafa. Jadi saya minta izin dengan Mustafa. Boleh tak saya musafir? Mustafa bilang, no, tak boleh. You want to go to Australia, you pay me my 10,000. Mustafa kalau bilang tak boleh, saya musafir juga, maka hukum fikir jelas semua. Saya bermusafir dengan maksiat. Saya tak boleh solat jamaah, tak boleh solat qasar semua. Sebab itu ini hutang pun kita nak kena hati-hati. Sampai Mustafa, okey lah Ustaz, saya izinkan Ustaz musafir. Okey, baru saya boleh jawab solat jamaah. Ini ada sebut dekat dalam hukum fikir. Jarang orang memerhatikan ini. Sebab itu kalau boleh kita hidup jangan dengan hutang, tak bagus. Tapi Ustaz, kalau kita tak boleh lari dari hutang macam mana? Tak boleh lari dari hutang, kita terpaksa hutang tu lain. Itu pun ada pembahasannya. Ya, kita memang perlu sangat rumah Ustaz. Kalau tak ada rumah susah Ustaz. Tetapi kita tak ada duit Ustaz. Duit kita gini aja, terpaksa hutang. Beli juga rumah, hutang. Itu lain bab para jemaah sekalian. Ya, kena hati-hati. Banyak orang tidak memerhatikan benda ini. Hati-hati. Mudah-mudahan sesiapa saja nak musafir, ya, ini pesan-pesan daripada Rasulullah SAW dijadikan pesan yang barakah bagi kita, ya, supaya kita bermusafir dengan musafir yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakata. Amin. Allahumma amin. Baik. Berapa minit lagi insya-Allah? 14 minit taib. Bagilah dah rubuh sah taib khalas. Kita sambung sikit para jemaah sekalian, bab yang ke-97, bab yang memperjelaskan bab istikharah dan musyawarah. Ya? Bab istikharah dengan bab musyawarah. Baik. Bab istikharah adalah bermohon. Dekat kitab kita disebut mohon pilihan. Ada juga ulama memperjelaskan istikharah ini minta petunjuk dari Allah. Minta pertolongan dari Allah. Ini istikharah. Ya, kita ada hajat, kita tak tahu macam mana apa bagus buat. Ya,
apakah kita terima ataupun tidak, baik urusan dunia ataupun urusan agama, tak tahu jawapan dia bagaimana, istikharah. Minta tolong sama Allah. Ya, tapi para alim ulama berpesan para jemaah sekalian, apabila kita istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena ingat satu perkara. Ya, Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang hamba tu, Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah suruh kita berdoa, minta sama Allah, sujud pada Allah, minta sama Allah, maka Allah akan kabulkan permintaan kita. Ud'uni astajib lakum. Tapi para alim ulama pesan, apa dia? Kalau kita sudah dapat jawapan dari Allah, jangan kita tak terima jawapan dari Allah. Ya, kita kalau kita hukumkan dengan hukum akal, you seek help from Allah, Allah help you, but you tak nak ambil, you tak nak terima apa yang Allah dah tunjukkan pada you, and you make your own decision. So what is the point that you do istikharah, that you perform istikharah? Ya, you seek help from Allah and Allah shows you the way, take it. Tapi kadang-kadang itulah zaman sekarang ini, kadang-kadang ya, dia buat istikharah tapi dia dah ada answer. Para ahli ulama jelaskan tak boleh. Sebaik-baiknya istikharah itu answer dari Allah. Itu answer dari Allah. Ya, terima dari Allah. Ini bab yang disebut dengan istikharah. Lagi satu disebut musyawarah. Ya, musyawarah. Musyawarah ni bagaimana para jemaah sekalian? Seperti apa yang kita faham, musyawarah ni adalah apa? Kita duduk meeting, musyawarah. Duduk meeting. Ya, kita ada answer, dia pun ada answer, dia pun ada answer, dia pun ada answer. Yuk keluarkan, jom. What are our answers? Lepas tu kita tengok macam mana, what is the best? What is the best answer? Mungkin kita punya answer is A1, dia punya answer A2, dia punya answer A3, dia punya answer A4. Okey, macam mana kita nak jadikan A ni semua sama-sama? One dia kita gini, yang 2 gini, yang 3 gini, yang 4 gini. This is called musyawarah. Tidak menggunakan pendapat sendiri, jawapan sendiri. Kalau nak menggunakan pendapat sendiri, jangan musyawarah. Lebih baik dia, you do this one, you do this one, you do this one. That's it. That's it. Begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, begitulah dia. Imam An-Nawawi rahimallahu taala mendatangkan dua firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu dari surah Al-Imran, dua lagi satu surah Asy-Syura. Wa syawirhum fil amr, dan permusyawarahkanlah dengan mereka, yakni dengan para sahabat dalam sesuatu perkara. Ya, Nabi SAW selalu duduk musyawarah. Nabi SAW selalu duduk musyawarah. Nak pergi perang pun Nabi duduk musyawarah. Perang pertama, perang Badar pun Nabi duduk musyawarah. Sayyidina Hamzah begitu semangat. Ya, Sayyidina Hamzah begitu semangat sampai Nabi tak mau perang. Kalau boleh Nabi tak mau perang. Dalam kitab-kitab tarikh memperjelaskan, Imam Ahmad Zainul Lahlan radhiyallahu anhu warda'an, mufti kota Mekah, di dalam kitabnya memperjelaskan apa? Nabi kalau boleh tak mau perang. Tak mau perang. Sampai Sayyidina Hamzah tu marah. Sebab apa? Nabi tak kasih jawapan. Sampai Sayyidina Hamzah di dalam kitab-kitab sejarah, Sayyidina Hamzah tu sampai bangun jelaskan, uqtulhum ya Rasulullah. Sampai perkataan uqtulhum ya Rasulullah, berarti apa? Peranglah mereka ya Rasulullah. Maksud uqtul, perang, bunuh ni, ya, apa dia jelaskan bukan sekali tapi 3 kali, dan sampai kali yang ketiga ada ulama-ulama sejarah jelaskan dia bangun, Sayyidina Hamzah bangun. Ya, dia diri, dia sebut uqtulhum ya Rasulullah. Terus Rasulullah angkat kepala, Rasulullah tengok dia, Rasulullah senyum. Bila Rasulullah tengok dia, Rasulullah senyum, baru Sayyidina Hamzah cool down, Sayyidina Hamzah duduk dan diam. Ya, Sayyidina Hamzah dengan Rasulullah tu anak saudara, Sayyidina Hamzah tu pakcik. Tapi Rasulullah tak jawab, Rasulullah jawab dengan senyum. Ya. Barulah lepas tu turun ayat untuk berperang, barulah buat persiapan perang. Itu juga perang Khandaq juga sama, Rasulullah duduk bermusyawarah
macam mana cara kita nak menghadapi ni. Sebab baru habis perang ni. Baru habis perang Badar, baru habis perang Uhud. Ya, banyak umat Islam luka, banyak umat Islam kehilangan ahli keluarga, barang-barang pun dah jadi tak ada persiapan tu kurang. Begitulah dia datang dia seperti apa yang kita tahu Sayyidina Salman Al-Farisi rahimallahu taala. Jadi bermusyawarah di dalam agama Islam ini sudah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih baik kita jangan menghandalkan pendapat kita. Ya, jangan menghandalkan pendapat kita. Ya. Tuan Guru Al-Habib Umar bin Hafidh dulu pernah juga, ya, bila dibincang untuk aturkan perjalanan dakwah beliau ke Singapura, dia tanya, "Kaifa tertib?" Macam mana tertibnya ni? Hari apa? Ya, mula dekat mana? Tapi hari ini nanti saya kat sini macam mana? Boleh tak tukar? Hari ini begini, ini begini. Musyawarah kita. Musyawarah kita. Dan Habib Umar tu jarang menggunakan pendapat tu, jarang. Beliau kadang-kadang nak menggunakan pendapat itu, dia tanya dengan kita, pendapat aku begini. Macam mana? Beginilah seharusnya. Berarti apa? Ya, sebab apa? Allah pun sebut di dalam Al-Quran untuk kita bermusyawarah. Ayat yang selanjutnya surah Asy-Syura, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amruhum syura bainahum ay yatasyawaruna fihi. Naam, sahih. Ya. Dan perkara mereka itu dimusyawarahkan antara mereka, yakni mereka itu sama mesyuarah dalam perkara tersebut. Berarti apa? Bila kita musyawarah dengan betul. Jangan dia geng dia. Lepas tu nanti kita dah pakat. Nanti kalau dia cakap gini, engkau cakap gini, nanti aku suruh engkau, nanti lepas tu kita attack dia pula. Ini dah bukan musyawarah. Ini dah bukan musyawarah lah. Ya, bukan musyawarah. Musyawarah kita semua ada ideas, tapi kita nakkan ideas yang what is the best ideas. Ya. Kita tak boleh gunakan kita punya own opinion, own ideas. No. Kalau macam itu, what's the benefit of meeting, musyawarah? Tak guna. Lebih baik sudah tak payah musyawarah. You buat ni, dah sudah. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Begitulah dia. Hakadha, masya-Allah. Sama juga, ya. Saya sering kalau nak ada majlis, saya sering nanti duduk dengan anak-anak murid saya, nanti kita musyawarah. Kadang-kadang kita tak dapat musyawarah virtually, saya bilang kita buat Zoom. Ya, besok pukul 9 malam semua masuk Zoom. Jom kita buat musyawarah. Sebab kita ada majlis nanti ustaz kita buat gini. Dan kita ambil pendapat orang semua ambil. Begitulah dia seharusnya, ya. Begitulah dia. Jadi dalam agama Islam agama Islam mengajar kita untuk saling menghormati pendapat antara satu dengan yang lain. Kata begitu dia. 2 minit lagi, Syak. 4 minit lagi. Baik, tak apa. Kita ambil barakah hadis ni. Kita baca hadis ni. Nanti kalau tak ada waktu, kita sambung minggu depan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha kasurati min al-Qur'an. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain min ghairi fariidah ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعافية أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري
أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به قال ويسمي حاجته رواه البخاري. Masya-Allah, Rasulullah ajar kita ya untuk melaksanakan solat sunat 2 rakaat. Ya, yang mana 2 rakaat tersebut tidak termasuk dalam solat fardu. Ya, tidak termasuk dalam solat fardu. Ada macam-macam doa-doa yang diaturkan oleh para alim ulama. Ada doa-doa dari Imam Ghazali, ada daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada doa daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad pun ada doa daripada Tuan Guru Al-Habib Umar bin Hafiz pun ada. Ya, untuk solat istikharah ini, waktu yang paling baik dilaksanakan bila? Ya, 2 rakaat. Dalam surah dalam rakaat dibaca apa, memang ada keterangan-keterangan daripada para alim ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, saya pernah dulu melaksanakan solat duha. Tetapi niat solat duha itu ya solat duha, tapi kita niat minta tolong sama Allah. Ya, saya pernah dulu waktu belajar di pondok sebelum saya berangkat ke Hadramaut, ya, diijazahkan oleh kiai dulu. Saya ingat masih. Kiai bilang, amalkan ini nak ya. Ini saya dapat dari abah saya. Ya, guru kami Mukarram Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah. Beliau itu dapat solat duha itu seperti ya kita minta tolong sama Allah. Ya, beliau dapat ijazah solat ini daripada ayahnya, yaitu almarhum Kiai Hasan Saiful Rijal. Ayahnya mendapatkan ijazah ini daripada ayahnya, yaitu Kiai Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qayyuddin. Dan Kiai Muhammad Hasan ini mendapatkan ijazahnya daripada gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan ni ibarat seperti kiai-kiainya orang-orang Jawa. Tak ada satu pun di antara kiai-kiai ya yang tak mengaji, tak belajar dengan Kiai Khalil Bangkalan. Dan Kiai Khalil Bangkalan itu mendapatkan ijazah ini daripada Kiai Nawawi Banten. Ya, Kiai Nawawi Banten ada itu solat duhanya itu. Ya, seperti kita minta tolong sama Allah Taala. Dah sempit dah rezeki dah, minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah makbul. Jadi tu para jemaah sekalian. Jadi tu ya, rezeki itu datang masya-Allah, hajat semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti insya-Allah minggu depan kita sambung penjelasan tentang hadis yang pertama nanti insya-Allah. Ya, mudah-mudahan ada barakahnya pengajian kita. Dan juga saya jemput semua para jemaah sekalian, insya-Allah hari Jumaat ini majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Hajah Fatimah di Beach Road sana para jemaah sekalian. Insya-Allah selepas salat maghrib kita akan mula baca Maulid, dan habis dari salat Isya kita akan mendengarkan tausiah daripada Al-Habib Kazim As-Sakaf insya-Allah. Ya, saya jemput semua hadir insya-Allah ya pada hari Jumaat ini di Masjid Hajah Fatimah. Dan juga pada hari Sabtu ini juga doakan saya para jemaah sekalian, insya-Allah saya akan berangkat ke Jakarta untuk menghadiri acara haul almarhum Habib Munzir Al-Musawwah insya-Allah ya. Jadi hari Selasa nanti saya balik, insya-Allah doakan mudah-mudahan perjalanan semua selamat. Nanti kita jumpa pada hari Selasa nanti insya-Allah ya. Kuliah maghrib insya-Allah saya sampai Singapura dalam tengah hari, begitulah hari Selasa. Insya-Allah kita jumpa nanti pada waktu maghrib nanti insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.